Benda yang bukan rukun, macam kita tinggal baca kunut subuh, kita teringat dalam tayat akhir, tadi dah ingat baca kunut subuh, kurang dah sembahyang kita, kerana kunut itu besarlah fadilatnya, faham? Maka kita tampalkan kekurangan itu dengan lakukan sujud sahwi, tampalkan kekurangan tertinggal tahiyat dengan sujud sahwi, kerana dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi apa tujuan sujud sahwi? Menampal kekurangan. Bila? Kalau kita yang melakukan kesilapan. Tapi kalau kita tidak melakukan kesilapan, kita sujud sahwi dalam solat jemaah, pasal imam yang tersilap, imam sujud, kita kena sujud. Kenapa kita sujud? Kerana Nabi suruh. Dah kita tak salah. Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam supaya kita follow, ikut belakang. Faham tak lagi? Jadi aku sujud bukan kerana aku sahun, aku salah, kerana aku disuruh oleh Rasulullah ikut imam. Jelas? Soalan seterusnya, orang yang menentang dakwah Islam lagu mana? Dia adalah orang yang paling zalim. Orang yang sekat orang berkuliah, sekat orang mengajar agama, padahal ajarannya tidak salah. Orang ini azlam, Nabi kata. Dalam Quran kata azlam. Nampak? Siapakah yang lebih solid, zalim daripada orang yang menghalang daripada sampaikan syiar di dalam masjid-masjid. Faham? Orang paling zalim. Orang yang sekat dakwah ini orang zalim. Bila zalim, dia akan dimasukkan dalam obeng api neraka. Dalil dalam Quran, inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradiquha. Kami sediakan bagi orang yang zalim dalam dunia neraka yang apinya bawah, atas, kanan, kiri, depan dan belakang. Kalau goreng ikan selur kuning, apinya di bawah je. Kalau panggang ikan caru, api di bawah je. Tapi kalau panggang orang yang sekat dakwah Islam, atas, bawah, kiri, kanan, depan.